Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfa. So hari ni aku akan tunjuk dekat korang macam mana untuk korang resubmit US tax form untuk korang punya channel YouTube. So first korang pergi dulu pada AdSense. So make sure benda ni hanya pakai untuk korang yang dah memang monetize korang punya channel YouTube lah. Okay. First korang pergi dulu pada adsense.google.com. Okay. Dekat bahagian sini, korang pergi dekat AdSense for YouTube. Okay, kemudian pergi to go to payments. And dia ada bagi option dekat sini, payment account, AdSense. Korang klik sini dulu dan korang select YouTube lah sebab kita nak adjust untuk YouTube. So, klik YouTube. Okay, macam ni saya dah terlambat lah. Your tax form expired on January 1 Januari 2025. So, kita kena submit new form lah. Okay, kemudian korang scroll ke bawah. Okay, kemudian dekat bahagian sini, korang klik submit new form. Kemudian tekan start new form. Tekan start form. Dia akan minta korang login dululah account. Kemudian tekan next. Okay, kemudian dekat bahagian sini, United States Tax Info. So, dia tanya sini untuk korang pilih type mana satu. Sama ada individual ataupun non-individual. So, macam saya prefer individual je lah. So, klik individual. Tekan next. Are you a citizen or resident of United States? Obviously no. So tekan no and tekan next. So macam saya individu. So saya akan pilih ni lah. Non-US individuals. Okay. So klik yang ini. Dan kita tekan start isi form ni lah. Okay. Kemudian dekat bahagian sini. Korang tak payah isi pun tak apa. Sebab dia bagi optional saja. So yang ni korang pilih dulu country. Pilih Malaysia lah. Okay. Kemudian kalau korang dah daftar dengan LHDN. Korang biasanya akan ada nombor TIN. So korang boleh isi dekat bahagian sini. Okay. Kalau yang ni untuk US sahaja. Tapi kalau non-US, korang boleh isi dekat sini. Tapi bagi yang tak register dengan LHDN lagi, korang boleh skip je lah sebab dia optional. Kemudian korang boleh tekan next. Kemudian dekat bahagian sini, korang boleh tick yang bahagian ni. Dan korang isi korang punya alamat rumah. Kemudian korang scroll ke bawah. Okay, dekat bahagian sini, korang tekan ni juga. Okay, kemudian dekat bahagian sini, mailing address ni, korang tekan juga tick. Kemudian korang tekan next. Kemudian dekat bahagian sini, korang klik je, no, I am not eligible for reduced withholding rate. Tekan sini dan klik next. Kemudian kat sini dia tanya sama ada korang ada perform tak apa-apa aktiviti yang melibatkan US lah. Buat bisnes ke kat US ke kan. Kalau tak ada, korang boleh tekan no saja dan klik sini. Kemudian tekan next. Okay, dekat bahagian sini, dia akan tanya sama ada korang nak go paperless. So, this one is recommended lah. So, just go paperless je. And kalau korang nak baca, korang boleh baca. Kalau tak nak baca, korang boleh just terus I accept the paperless delivery agreement. And tekan next. Kemudian, tick kat bahagian sini, I confirm that I have reviewed the generated tax documents. Dan tekan next lagi. Dan kalau korang nak download pun boleh. Korang boleh tekan je sini. Form W ni, tekan je untuk download. Kemudian korang boleh tekan next. Kemudian kat bahagian sini korang tick je sini. Dan unchanged status affidavit. Tekan juga tick. Kemudian dekat bahagian sini saya biarkan je 2020. Kemudian dekat bahagian your signature. Kita tick yang ni. Yes, I am beneficial owner. Name in the tax identity section. Okay. Dah settle sini. Korang just tekan submit je. Okay, so dah settle. Dah akan beritahu sini status approved. Submitted, expired on 31 Disember 2028. So itu saja guys cara untuk korang resubmit US tax form untuk YouTube korang. Jumpa pada next video. Assalamualaikum.